Ini yang menyebabkan dia bunyi. Bila lalu, selalu dia akan kuat bunyi tu bila dia tak rata lah. Lepas bonggol ke apa, dia akan dengar kuat bunyi. Assalamualaikum. Okay, hari ni kita ada sebiji Proton Preve. Okay, kereta ni datang buat checking lah. Sebab owner ni komplain sebelum ni ada makan pada bahagian dalam. So owner dah tukar tayar baru. So dia datang sini untuk buat checking lah. Sebab apa tayar sebelum ni dia makan. Okay, bila kami check, punca masalah tu first kali daripada ni, lower arm dia. Okay, masalah dia datang daripada dia punya bush. Okay, bush di sini. Kita tengok tengok. Bush dia dah koyak. Okay, ini yang menyebabkan tayar dia tu boleh jadi makan dalam lah. Sebab kalau benda ni tak tukar, lagi tu lah tayar dia akan makan. Kalau dia tak tukar lower arm ni punya bush. Okay, yang kedua pula, owner ada komplain pada bahagian belakang ada bunyi. So kita check dia ni, arm belakang dia ni. Arm belakang dia ni pada bahagian bush ni dia dah ada free play. Dia ada free play. Ini yang menyebabkan dia bunyi. Bila lalu, selalu dia akan kuat bunyi tu bila dia tak rata lah. Lepas bonggol ke apa, dia akan dengar kuat bunyi. Tapi kalau dia jalan yang rata semua, dia tak ada bunyi. Bila dia tak rata je. Dan serta kat masalah owner ni, kita suggest untuk tukar yang baru lah. Kiri dan kanan, lower arm yang baru. Kita tengok yang baru, bush macam mana. Okay, untuk yang belakang pula, ni arm yang belakang tu. Kita tengok perbezaan dia lah. Ni kalau ni, patut memang dia fit. Kita nak gerakkan guna jari ni pun memang tak boleh. Dia fit. Okay, siapa yang ada masalah, ada bunyi ke ataupun nak check tentang kereta ke apa, boleh cari kami dekat Kereta Vizi.